Semalam hang kata ada projek, ni main diam pula. Sebab projek ni bukan main-main. Hang balik kampung mesti ada sebab. Sebab tu aku balik, Tok. Aku nak hidup balik cara kampung. Tapi bagi orang kampung hidup senang. Hang nak buat ni, kat sini. Kalau bukan kat sini, kat mana lagi? Tak semua orang suka kampung berubah. Ni baru mula ke? Hang nak tanya rumah siapa? Kalau hutang, aku tak kenal. Saya cari Mikil. Projek hang ni belum tentu semua orang setuju. Aku buat untuk kampung, bukan untuk aku. Kalau pasal duit, aku ada 12 lawyer je. Hang nak rampas kampung ni ke? Apa ni? Saya cuma Hoi! Simpan penyapu tu. Kalau projek ni jalan, ada orang yang rugi. Biarlah, asalkan kampung untung. Bila duit masuk kampung, masalah ikut masuk. Bila nak jadi hero, bunyi ayam pun boleh buat jantung tercabut. Hang ni ronda ke? Buat latihan, Gusti. Keberanian tu ada. Kemahiran tu belum. Kampung masih gelap. Tapi masalah dah mula menghampiri. Kadang-kadang, bukan bunyi yang buat dada sempit, tapi sunyi yang terlalu lama. Bila semua mata memandang, bukan semua tu tanda sokongan. Ada yang tunggu. Siapa dulu hilang sabar? Satu ayat cukup untuk nyalakan api yang lama disimpan dalam dada. Bila sabar dipegang orang lain, satu tarikan saja boleh ubah segalanya. kalau hampa duk pandai tuduh, cakap depan-depan. Jangan duk bisik belakang. Sudahlah. Kampung ni kecil. Bukan tempat nak buat perang. Bila orang diam bukan sebab kalah. Selalunya sebab dia dah rancang. Aku rasa Cerita ni belum habis lagi.